Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ujian Allah itu fizikal ke emotional? Jawapan Apek ialah emosi lah, emotional. Sebagai contoh, kalau kita diuji macam cara Nabi disuruh berdakwah, dia bukan fizikal. Fizikal dia okey. Tapi emotional, kita kena buat sesuatu yang mungkin kita tak selesa. Beritahu orang tentang satu kepercayaan, satu pegangan hidup yang orang tidak suka, ubah sikap orang. Bagi seorang guru, bila dia berdepan dengan murid, dia satu cabaran dan cabaran tu emotional. Ya. Tapi bagaimana tentang masa pandemik dulu? Dia fizikal ke emotional? Dan dia melibatkan kewangan kerana di Ubud tak boleh kerja, tak boleh pergi sekolah. Dia fizikal. Apa maksud fizikal? Atau dia emotional kerana kewangan dia akhir kepada emotional, kerana kita kan rasa kalau saya tak ada wang, saya miskin, saya susah. Ya, bukan orang susahkan kita. Kita sendiri susahkan diri sendiri dengan menerima satu kepercayaan bahawa tanpa wang saya tak boleh hidup. Itu sikap, itu emotional. Saya pernah hidup tanpa wang, saya pernah hidup tanpa pendapatan, saya pernah hidup di mana orang ambil pendapatan saya, salah saya, bagi tipu ke, pinjam ke dan sebagainya. Atau orang potong projek kita ke. Saya pernah juga banyak wang. Banyak. Satu hari RM1,000 tanpa kerja. Kerana kontrak saya lah dulu. Saya Allah bagi daripada doa. Kita doa, Allah kurniakan. Jadi masa itu saya boleh kata lebih susah hati. Saya terang kata lebih wang, lebih tekanan. Masalah pekerja, tak boleh tidur. Masalah pekerja, kerana kita ni jenis baik hati. Pekerja ni panjat atas kepala. Mana kita tahu? Kan? Itu sebab saya faham kerja bos. Bila saya tengok bos tu zalim. Saya tengok bos ni diktator. Saya rasa bagus juga kerana sehingga satu hari awak dan saya pernah jadi bos sendiri. Ambil orang kerja. Rupanya tekanan emosi. Jadi kepada saya kesimpulannya ujian sebenarnya ialah emosi. Kita fikir balik Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan ikut Nasrani lah. Kalau ikut Quran ada tafsir lain kata untuk sembelih anak dia sendiri. Ya. Itu bukan fizikal pada dia, tapi itu emosional. Disuruh hijrah, tinggalkan kampung, hanya meninggal di Madinah, Yathrib, Muhammad SAW. Itu emosional. Macam awak disuruh hijrah dari tanah ini, hijrah dari bumi ini. Jadi bumi ini tidak ada, kita panggil watan, kita panggil fahaman kebumian lah. Muhammad tak ada. Ya, jadi saya tahu ramai di sini, di tanah air ini ada fahaman nasionalis asobiah pada bumi. Saya ikut sunnah, tak boleh lah. Saya boleh berhijrah. Dan bukan saya cakap sebagai pendatang dengan izin, tapi bumi Allah ini luas dan Allah memerintahkan kita berhijrah bila kita rasa tertindas. Sekali lagi tertindas ni emosional kerana pemerintah akan suruh kita ikut, pergi cucuk. Lepas tu engkau mati ke apa, dia tak bagi pampasan. Zalim lah. Dan bila di akhirat esok, kita hidup bawah zalim, buat zalim, kena masuk neraka. Ini yang Quran. Jadi masa tu depan malaikat, orang yang dia buat zalim, dia kata saya kena cucuk. Cucuk tu zalim. Tapi dia kata saya terpaksa. Apa malaikat jawab? Ini ada dalam Quran, bukan hadis. Malaikat jawab, kenapa anda tidak berhijrah? Bukankah bumi Allah luas? Al-ardu wasitah. Bumi Allah luas. Jangan sempitkan diri. Awak rasa sini tak boleh hidup, hijrah kampung lain. Kampung lain tak boleh hidup, hijrah negeri lain. Ini Johor tak boleh kan? Ini Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tak boleh pergi Melaka. Melaka tak boleh pergi Pahang. Ya, saya pernah pergi sampai 41 wilayah dalam dunia. Masing-masing ada
rezekinya ada tempat bandar susah sikit. Kampung-kampung pedalaman senang jalan rezeki lah kepada saya. Jadi dalam Quran tu sebut neraka bagi mereka tetapi keluarga mereka dimaafkan. Kadang-kadang awak duduk satu negeri zalim, awak disuruh cucuk, awak terima cucuk, awak masuk neraka, keluarga tidak. Dulu saya tersilap baca, keluarga sekali tak adalah. Orang tak berdosa. Kita sebagai bapa, sebagai ketua keluarga, kita bertanggungjawab. Itu beratnya beban. Tapi saya tafakur ni sebelum tengah malam Isnin ni, esok Isnin, apakah ujian? Setiap hari saya ada ujian. Semua orang ada ujian. Namakan saya, awak tak ada ujian. Siapa tak ada ujian? Beritahu saya. Oh, nak jumpa orang tu, tak ada ujian. Semua ada ujian. Saya suspect lah, semua ada ujian. Tapi kalau sesiapa tak ada ujian, saya nak jumpa. Saya belanjalah dia satu kopi. Itu pun ujian dia lah, masa dia. Okay? Semua orang yang saya tahu ada ujian. Saya tak jumpa lagi dah siapa tak ada ujian. Semua, kaya, miskin, laki, perempuan, ibu bapa, anak-anak, semua ada ujian. Apa tu ujian? Ujiannya, dia tak happy. Sebenarnya kita ni ujiannya sikit tau. Ujian kita ni bukan fizikal, bukan tak ada makanan, bukan kebuluran. Tunjuk saya seorang kebuluran di Putrajaya sini, nescaya saya bagi dia makan. Ya? Tak ada orang kebuluran. Masalahnya tak ada orang tak ada pakaian. Tak ada orang tak ada tempat duduk. Semua orang ada. Tunjuk saya, tak ada. Saya bagi tempat musafir. Ya? Semua ada. Masalahnya dia memilih lah. Dia nak comfortable. Kita nak keselesaan. Aku tak maulah kereta buruk ni. Aku ambil lah kereta lebih elok. Daripada 15,000 sepatut belanja itu kereta, pergi beli 30,000, pergi beli 100,000 punya kereta. Menyusahkan diri sendiri dengan riba. Ya. Rumah duduk dalam kontena boleh. Ada tempat boleh duduk free. Dia pergi cari rumah mahal. Saya cerita ni kerana saya pun terkena macam tu. Kita semua kena penyakit macam tu. Kita rasa standard hidup kita. Sekarang masalah standard. Macam pada kerajaan Madani. Saya cerita terus terang lah PMX. Dia rasa dia masih kerana ucapan dia. Dia kata, kalah ke menang aku masih PM. Apa maksud ayat tu? Ugut ke? Saya rasa dia bukan pengugut lah. Takkan Anwar orang nak ugut. Dulu Mahathir ugut dia, takkan dia nak ugut rakyat balik kan. Perangai 2 kali 5 tak lah. Dia orang baik. Dia takkan ugut. Tapi apa maksud kenyataan tu? Saya rasa tafsir saya lah kenyataan standard lah. Saya masih standard lagi. Oh, saya masih bos lagi. Bermakna awak masih ada status. Ini semua orang kejar. Dia nak status. Terus terang, dalam kalau siapa belajar psikologi, Maslow hierarchy of needs, iaitu lapisan-lapisan keperluan manusia, yang paling bawah ialah keperluan asasi, makanan, pakaian, bumbung. Cukup, ada keluarga, cukup. Lepas tu, dan semua orang sudah capai itu, dia tahap kedua sekarang, iaitu keinginan untuk rasa kepentingan, status. Aku tak bolehlah duduk rumah macam ni. Aku nak standard. Orang ni peli saya. Aku marah. Motivasi seseorang sampai tahap lebih daripada makanan. Termasuk orang yang datang kerja sini, pelarian ke apa ke, saya tengok dia memilih. Dia dah boleh tahap memilih, bermakna dia bukan kebuluran. Cari saya satu negeri di bumi ni kebuluran. Saya pernah pergi macam-macam tempat. Tempat perang pun ada. Dia sebenarnya tak ada. Okey, tak apa. Jadi status ini emosional. Kadang-kadang kita dapat tawaran kerja. Berapa gaji? 5,000 sebulan. Tak mahu. Aku nak double. Ya. Berlaku kepada saya juga. Nak double, nak triple. Akhirnya tak dapat. Jadi jangan ambil kesempatan. Ambil apa yang sempat. Sama juga bila kena pandemik dulu, tak nak cucuk, tak dapat kerja ni, ada kerja lain, tak mau. Pernah seorang jemaah, dia kerja KKM, farmasi, gaji besar. Dia tak boleh kena buang kerana tempat tu dia seorang saja farmasis. Dia seorang saja farmasi, tak cukup farmasi di KKM. Mereka kata kalau awak tak cucuk, tindakan. Dia tak cucuk, tak kena tindakan, tapi mereka ugut dia cara lain. Bonus potong.
Dia datang kat saya, dia kata, Apek, mereka ugut potong bonus. Alamak, awak ada gaji, ada pendapat. Gaji banyak, beribu-ribu. Awak takut kena potong bonus. Ini saya pun takut juga kalau saya kena. Bukan kata sayang. Kata orang kata, awak kan dapat RM10,000. Tiba dia potong RM2,000. Awak bukan sayang RM8,000, awak sayang RM2,000 tu. Budak jatuh motor, dia cedera. Dia tak tengok kecederaan dia. Dia tengok motor dia cedera. Padahal motor tak ada perasaan. Kenapa? Kerana attachment kita. Kita punya hubungan kepada dunia. Hubud dunia ke? Hubud dunia. Berkaitan. Ada tali, ada cangkuk antara dunia dan kita. Ini hijab lah kepada kita. Kerana kita nampak makhluk yang sementara, yang kedil ini, yang diri kita kedil, yang bumi ini memang kedil dalam universe yang ahli sains sampai pening. Mana hujung dia? Pernah saya umur 18 masa memeluk Islam, antara tafakur saya ialah mana dinding langit. Kalau ada dinding, apa sebelah balik dinding? Tak mungkin sejauh-jauhnya. Tak ada sempadan. Begitu juga dengan masa. Mana awal masa? Kalau ada awalu, apa yang sebelum awalu tak ada. Dalam masa, bukan tak ada. Dia tak ada titik permulaan. Dalam alam ini, kuantum fiziknya, ruang masanya, space time continuum tidak ada akhir. Katakan akhir di akhirat, akhirat pun tak ada akhir. Fiha abada. Wih, macam mana ni lepas mati kita pergi satu alam lain, kita selama-lamanya. Buya Syakur pun tanya, kita buat apa sana selepas 1,000,000,000 tahun? Wih, mungkin ukuran sehari sana 1,000 tahun sini. Okeylah, 1,000,000,000 hari. Jadi Buya Syakur tanya, apakah Allah berhenti? Apakah Allah tak khalaq? Kerana maksud khalaq ialah senantiasa mencipta. Apakah masih ada bumi? Menurut ilmu tasawuf, bumi masih ada. Alam masih ada. Dia bakal wajibal wujud. Itu dia. Siapa nak belajar kuantum fizik tasawuf? Bukan saya yang ajar. Saya baca dalam kitab-kitab tasawuf. Itu baru guru orang tasawuf juga. Tapi kalau dia nanti bergaduh lah sama sunnah wal jamaah, biasalah. Baik tutup mulut. Apek aja buka sikit. Ya. Tapi ada orang minat, ada orang tak minat. Tak minat, swat aja. Itu saja. Saya berkongsi ni kerana ada follower komplain, Apek lama tak nampak live saya. Hari-hari live, engkau mana nampak. Ya. Tapi bukan saya suka sangat kerana Johor terbalik ke apa, sudah diramalkan. Rakyat ni, dan orang kata Cina, sebenarnya mungkin Melayu, mungkin kalah tu swing tu kerana type C. Kan DAP pun kalah. Orang kata, kenapa DAP kalah? Kan Cina dulu undi dia. Salah. You ikut sejarah, type C saya, dia undi antara BN dengan pembangkang, BN pembangkang di Penang. Pembangkang, perikatan, DAP, dia pusing balik kerajaan, dia pendulum. Lepas tu parti gerakan jadi pembangkang, dia pergi DAP. Dia pendulum Cina ni. Kenapa? Kerana menyaga mah. Lu mau kerajaan memihak pada awak pangkar, bangkang dia, bukan sokong dia. Baru dia, okey, lu mau apa? Jadi sekarang PIU akan datang, Anwar menghadapi masalah besar, emosional, bukan fizikal, ialah Cina tak undi kau. Kalau Cina Johor tak undi kau, 109 Johor tak undi kau sehingga pada Sabah Pairing Ketingan. Daripada Perlis Indra Kayangan sampai Sabah Pairing Ketingan. Sadakan. Cina undi satu blok. Tak pernah saya jumpa Cina satu negeri undi, Cina satu negeri tak undi. Kalau Cina satu negeri undi semua parti MCA, semua akan undi parti MCA. Kenapa? Ini namanya block vote. Block vote ini kartel. Melayu pun sama. Oh, tak sama. Pantai Timur lain, sini lain. Pas hilang dia pun. Okey, tak apa. Tapi bagi Cina macam tu, kerana dia minoriti, dia 26%, katakan 25%, ke 20%. Campur dengan, okeylah, India ke apa, okey 30%. 30% ni kingmaker, bukan 70%. 70% pecah 3 ke 4. Jadi 25, 30% kingmaker. Aku memihak pada siapa? Jadi saya ramalkan, PIU akan datang, DAP berkecuali. Kerana dia kat bandar tak ada orang boleh lawan dia. Tunjuk saya satu calon selain daripada DAP boleh menang kat bandar. Tak boleh.
Itu sebab tempat-tempat Cina ni mereka bagi padat-padat supaya dia dapat satu aja kerusi. Dengan dipecah kawasan. Ini pecah kawasan kan, mampus offside. Ini masuk politik sikit. Ini perkiraan politik, peramalan akan datang. Biiznillah. Masya Allah. Ialah DP jadi kingmaker, bukan Parti Melayu. Parti Melayu pas-pas. PM macam tu lah, bersama macam tu lah. UMNO macam tu lah. Pasal Najib ke kan. Pergi PKR macam tu lah. Dia tak akan berubah. Orang PKR ke, orang PH ke, bersatu ke, bersama ke, tak bersatu, tak bersama ke, Perikatan Nasional ke, PAS ke, Amanah ke, dia punya voting pattern sama. Dia tak ada swing. Middle ground swing ni kebanyakan ni type saya. Dia swing dahsyat. Tengok kat Johor kan. Pap, dia pergi tempat-tempat Cina, you pergi tengok balik analisa setiap kerusi itu. Nampak swing dia. Swing, kita pernah dulu saya terlibat 86, saya lawan Daim. Semua kita kira tau. Swing 5% saja satu negeri boleh jatuh. Namanya domino effect. You sangka 51% tak. Macam orang tolak you You nak dia lemah 5% saja. Pam, you boleh tolak dia habis. Itu sains pertahanan diri. Aku nak 5% saja. Alihkan kekuatan. Okay. So di pilihan raya negara 5% saja tombang satu kerajaan. Lagipun dia tak menang majoriti. You bukan 2/3 macam Mahathir dulu. Macam 2/3 hilang jadi separuh saja. Semua muka masam. Semua dah fed up. Mana Mahathir bagi rekod 2/3. Zaman Tunggal Rahman hampir separuh-separuh. Datang Mahathir saja diktator. Ya, you perlu kena jadi diktator. Ini sekarang pun hampir diktator apa. Aku masih PM. Cakap diktator lebih dahsyat dari Mahazalim. Mahathir pun tak ada cakap macam tu. Aku PM tadi. Rendah diri penting. Selamat hari jadi Beraton 101. Alhamdulillah dia masih disayangi rakyat. Saya tahu ada orang benci dia tapi minoriti lah. Tak tahulah pasal dia benci. Dia duduk Putrajaya. Dia boleh naik direct semua North South Highway ke inspirasi siapa? You tahu tak Mahathir masa bina projek mega Putrajaya KLIA, Proton, industrialisasi, apa lagi? Kanun tanah, kanun anti raja, apa lagi? North South Highway, kereta Proton Saga, jambatan Bengkok ke apa ke, orang lawan dia. Saya tahu kerana saya kenal orang insider yang duduk sama Mahathir. Dia kata kabinet pun tak setuju dengan dia. Dr. Jomo saya tahu pun. Saya dengar telinga sendiri kata ni projek Gajah Putih. Dia nak buat projek Lebuh Raya Utara Selatan tak ada duit kan. Swastakan itu yang tol sampai sekarang. Tol sampai sekarang. Kerana kerajaan tak ada duit. Mana ada duit? Tak ada duit. Buat projek mega. You nak tunggu duit kerajaan kutip cukai kau untuk buat Lebuh Raya dah terlambat. Baik buat Lebuh Raya. Jadi dia fikir ke depan. Macam juga diri kita untuk kita majukan diri. Awak tumpu satu pelajaran, satu skill, kepakaran. Lepas tu awak senang. Katakan jadi welding. Saya beritahu adik-adik kalau tak ada SPM ke apa, pergi institut Tati di Kemaman. Kawan saya lecturer kat sana. Saya tanya dia, apa qualification? Dia kata tak payah SPM. Belajar umur 16 pun boleh. Belajar apa? Welding. Welding ni gaji mahal kan. Dan dia bukan perlu apa you belajar. You hanya belajar pegang tu bakar, jangan bakar tangan, jangan bakar orang sudah. Jangan bakar sampai meletup. Kerana dia bakar tu paip minyak. Okay? Dan masuk bawah air 3 kali ganda dia menggaji. Ayo. Apa selalu tak ada angkat. Dia kata semua pergi luar negara Kazakhstan. Semua dia tak boleh speaking lah semua. Tak apa susah. Kan? Gaji besar-besar tau. Itu saya beritahu anak saya. Kalau tak payah pergi sekolah. Susah-susah. Belajar sama ada bekam, kerana saya kenal situ sahabat ni, apa nama dia, sahabat ni meninggal dah, apa nama sahabat ni, ex-akam tu, pejuang bila demonstrasi dia turun atau pergi buat itu welding itu, ada kepakaran orang bayar tinggi satu dunia jadi diver ke apa, dia boleh berenang, akhirnya dia kerja Grab, semua orang kerja Grab. Okay, so bermakna di Malaysia makmur, ada seorang diktator, dia dah bawa Malaysia ke sini, dia usia 100 tahun, ada yang tak appreciate, tapi ada ramai tahu sejarah dia. Macam saya kalau jumpa dia memang kagum, memang cium tangan dia, memang jagalah.
Dan dia boleh jalan seorang diri. Itu yang legenda ni. Mahathir kan kursi roda. Saya kuat jalan. Seorang diri tau. Dia percaya tak? Pernah saya nampak. Seorang diri. Escort dia pun jauh. Seorang diri orang datang semua salam dengan dia. Ya, legenda. Legacy hidup. Ya. Jadi ya, ada orang kata dia zalim lah, anak dia bilioner lah. Tapi dia kata dia tak benarkan anak dia masuk kabinet persekutuan. Memang tak pernah. Mahathir masa jadi PM dalam kabinetnya tak ada ahli keluarga dia. Lain daripada. Tak malah, tak baik cakap orang ya. Tak baik cakap orang kerana nanti kena kat kita esok pada muka kita. Jadi baik kita doakan baik-baik sajalah. Kita ni negara masih makmur. Masih stabil. Jadi, apa yang nak komplain? Oh, makanan mahal. Jual lagi mahal. Untung lagi mahal. Selagi you peniaga, you okay. You makan gaji, that's your problem. Siapa suruh you makan gaji? Siapa suruh you ambil sijil? Saya campak sijil saya. Saya ada sijil, saya campak. Saya boleh jadi penceramah. Saya campak duit lah. Penceramah agama. Tapi haram. Kepada saya, haram penceramah terima wang untuk agama. Kerana apa? Semua Nabi diberikan ayat Quran 25 ayat bagi setiap Nabi ada satu ayat. Jangan tidak minta apa-apa upah. Ini saya ceramahkan, taklah minta apa-apa upah. Orang bagi sedekah saya tolak balik. Ada nak bagi zakat. Zakat saya terima. Tapi tak payah. Saya pun enjoy sharing. Saya sentiasa suka bab-bab tasawuf, bab-bab kejadian kita. Kenapa kita lahir kat dunia? Berapa lama lagi kita nak tinggal kat dunia ni? Berapa lama lagi? Siapa tahu? Tak lama. Semua yang kita kenal kan sudah mati. Dalam surah Al-Anbiya ke Al-Ma'idah ke apa, ada satu ayat kepada Muhammad dan diturunkan dan dibacakan ayat itu, iaitu semua yang sebelum kamu, iaitu Nabi-Nabi sudah meninggal, termasuk Nabi Isa. Orang kata Nabi Isa datang balik kan, disangkal oleh ayat itu. Maaf ya, Kristian maaf ya. Tapi ada orang Islam percaya Nabi Isa datang kembali. Itu penyusupan Nasrani, Ibrani, Mesopotamia, Babilonia. Manusia boleh hidup balik. Tak boleh. Semua rasa maut. Malaikat pun tahu. Kalau dibaca hadis kan, malaikat pun. Tak apa. Malaikat maut pun akan dimatikan terakhir. Okay. Tak apa, itu dah mendalam sangat. Tak wajib. Fardu ain yang perlu, iaitu kullu nafsin zakatul maut. Semua yang berdiri akan rasa maut, mengalami maut. Jadi ayat tu kata, semua sebelum anda akan mati dan engkau sendiri juga, apa mereka nak cakap. Cari ayat tu, ayat Allah, sadaqallahul azim. Jadi, itu sajalah Apek. Lepaskan geram ni sikit. Dah sharing, yang kata Apek tak sharing. Kita minta ilmu dari Allah. Kerana ilmu itu penerang hati. Dia bawa rezeki. Saya doa lah lepas solat, doa untuk ialah keluarga. Saya akan doa Allah, diri saya ini tambahlah ilmu. Kerana bila Allah bagi satu ilmu, ada seorang Syekh Sufi beritahu ya. Ilmu Allah, siapa tahu ilmu Allah paling tinggi? Dia kata setitik aja tau. Okey, saya jawablah, ilmu Allah paling tinggi takwa. Okay. Kesedaran takwa tu. Dia kata harapkan setitik. Rasulullah tu dapat tahu ilmu tu. Jadi sahabat pergi sana, bukan ambil air, titik air, muka air sembahyang dia, tak. Mereka angkat macam ni kerana setitik takwa daripada jiwa dia akan masuk hati saya. Naik hijab kan, emosional ya, lain. Lain tau, kalau orang berani mati tu, emosi bukan fizikal kan, kita tengok dia badan kecil aja. Bukan dia fizikal kuat sangat, tapi dia berani gila lah. Berani lawan government. Tak takut diugutnya. Emosional bukan fizikal. Emosi dia kebal. Dia tak boleh diugut. Kita kata subhanallah, orang macam itu masya Allah la quwwata illa billah. Allah dah bagi dia kekuatan. Kita sangka Allah bagi kekuatan tu dengan kereta. Allah bagi kekuatan itu dengan wang ringgit ke? Ada bagi Nabi ke wang ringgit? 1 sen pun Allah tak bagi lah. 1 sen. Disuruh berpuasa, disuruh berzakat, disuruh infak. 1 pedang pun Allah tak bagi. Allah tak ada campak. Ini pedang sakti. Tak ada. Ini malaikat 10,000. Tak ada. Dia sakinah. Hadis pun kata tak ada tikaman luar biasa pada mayat-mayat musuh di pedang Badar. Hadis. Cari. Ya. Alhamdulillah.
Saya dapat ilmu ni, alhamdulillah dia terang kepada hati saya bahawa la ilaha illallah. La min dunihi, tidak ada pengantara antara engkau dengan Allah. Engkau letak hijab, sebenarnya tak ada orang dihijab, engkau sendiri yang letak hijab. Aku hijab itu. Itu hijab. Macam mana saya pun tak sampai tahap tu. Saya masih aku. Aku. Engkau. Kita macam tu. Jadi emosional kita, setitik air takwa tu, kalau dapat sentuh hati tu, menangis kalau saya dengar. Seorang Syekh Sufi tu bila dia ceramah, dia kata, apa matlamat? Kalau dapat setitik ilmu Allah, dia kata Allah punya lautan ilmu ni luas. Kita kata kita dapat setitik pun cukup. Dari semua kekayaan, mana kamu nak pilih? $1,000,000, sekumpul emas, atau setitik ilmu takwa Allah. Banyak orang pilih emas lah, dia punya pasal. Tapi kita la khaufun la raiba fi, tidak syak dalamnya. Huda lil muttaqin, itu kalam Allah. Bukan musyaf ni, saya jual musyaf ni, jual agama, tak ada orang beli, tak apa. Tapi musyaf Lauh Mahfuz tu, yang qadim, yang kalam Allah, yang tak ada bahasa. Dia adalah huda, furqan, mizan dan an-nur. Bila masuk dalam hati, terang. La ikraha fiddin, katabaina rustum minal ghayy, terang semua. Hidup anda berubah. Jadi baik anda minta tu. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Dinas siratal. Kita selalu minta, dinas siratal. Kenapa tak? Dibagilah duit $1 sikit. Bukan edina. Aghani siratal. Edina siratal. Mintalah duit, minta saya tambah ni projek, minta saya ni, tak. Huda kait dengan kalam Allah. Kalam Allah ni kait dengan ilmu dia, ma'alam ya'lam. Quran ni ialah untuk mengajar apa yang awak tak tahu. Tapi orang baca Quran, apa ni. Tak mendalami. Quran tak akan terangkan makna dia. Itu satu rahsia saya terbaca dari seorang berilmu lah. Dan Quran tidak boleh tahu pada permukaannya. Apa rahsia dalamnya? Pergi baca lah, baca pun tak tahu. Jadi, hidupkan ayatnya. Kerana Quran ni bukan ayat tau, itu musyaf. Ayat ialah tanda dia. Jadi kalau kita pegang Quran, kita baca, dapat tanda. Tanda ni, dia bukan sentence lah. Ayat ni salah faham. Apa ayat? Bukan. Itu sentence, itu tulisan. Quran bukan tulisan. Dia tanda Allah. Apa tu tanda dia? Kata pada bumi ini, pada langit, pada diri kita, pada hujung ufuk dalam diri kita, kejadian kita, sejarah, apa yang kamu perhatikan adalah tanda-tandanya. Sama. Quran pun tanda dia, kita pun tanda dia. Dan tanda inilah yang jadi fokus dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rum, wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran, inna fi zalika laayatin yatafakkarun liqaumil aqilun liqaumil albab, semua menuju pada kepala otak kita ilmu. Dia bukan awak baik. ada orang baik, tapi kebaikan ketinggian itu pada akal. Akal sumber kebenaran menurut seorang ustaz. Dia pun dikecam. Bukan Quran, bukan Allah. Ya Allah haqqu min rabbi, tapi sumber ilmu untuk kau ni akal kamu. Kerana akal kena proses. Budak ni you campak berapa buku pun, kalau dia baca pun, kita ada AI pun, semua ilmu pada hujung jari, bukan bermakna kita cerdik atau bercahaya atau jumpa jalan keluar. Awak tahu tak, AI ni satu senjata manusia zaman batu, industri pun 100 tahun dulu ke 20 tahun dulu ke 5 tahun dulu tak ada. Sekarang pada hujung jari, pandai-pandailah guna. Macam awak tiba-tiba dapat traktor besar tau. Apa aku nak buat dengan traktor ni? Saya tanah 10 ekar ni, padi ni, lembu tak ada. Apa? You ada traktor. Memahami cara guna traktor tu. AI pun sama. Saya dah beritahu beberapa hari lepas, dia bukan prompt engineering. Dia context engineering. Cara you buat konteks. Dan dia ada masalah dia.
Dia tak boleh nampak. AI ni buta. Dia hanya tengok bahasa dan dia tak tahu alam ni yang kita duduk. AI ni tak keluar daripada data. Dia duduk sana, dia tak tahu apa. Kita cakap dia seolah dia cakap dengan kita seolah. Tapi sebenarnya dia tak tahu apa. Dan dia menipu banyak. Dan dia kerja memang menipu kerana tengah berperang sekarang. Antara Anthropic dengan OpenAI dengan Kimi. Perang dahsyat kerana China ni dia potong harga 90%. Amerika sekarang menghadapi masalah besar. Lu buat kereta Tesla, dia buat kereta BYD, dia potong 90%. Bukan 10%. Lu beli apa pun, televisyen ke apa kalau barat, itu sebab televisyen tak ada buat dari barat. Namakan saya satu jenama barat. Hanya Jerman saja, looks mahal gila. Tapi pergi ke Jepun potong separuh harga, pergi ke China 90% dia potong. Bersen-sen sampai ada kedai Eco RM2.60. Bermakna you beli tu tak sampai RM1. Dia mesti 3 kali potong punya untuk pengedar jual, untuk dapat untung. Lu sudah jual RM2.60. Berapa lu untung? Lu sangka 60 sen. Tak lah, RM2 lah. Saya tahu, saya pernah berniaga. Rupanya pembuat tu 10%. Jual harga 100%. Katakan satu barang tu RM100. Bahan asalnya RM10. Yang kilang semua siap. Lepas tu orang pergi edar ke, letak iklan ke, cerita ke apa, belanja lagi transport ke apa, naik sehingga separuh. Tolak ke pengedar, dia untung separuh. Tolak ke jurujual, dia untung 30 ke 20%. Tengoklah semua barang ada komisen kan. Grab, apa komisen dia bantai 25%, 30%. Penjual makanan potong berapa banyak, naik berapa banyak. Grab merata lah naik turun. Selagi saya tengok Grab naik turun, saya tahu ekonomi kita okey. Saya tahu rakyat selesa. Dia bukan masalah cabaran fizikal. Dia happy, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur. Akhirul da'wah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum.